Okey semua, Assalamualaikum. Selamat datang di channel Tommy Nasha. Apa khabar semua? Semoga sihat ya. Jadi terima kasih kepada korang semua yang bagi support kepada Nasha, saya semalam pada pasal video semalam kan. Macam-macam komen saya tengok. Ada yang mendoakan. Terima kasih sangat-sangat yang mendoakan. Lepas tu ada yang tanya pasal visa. Lepas tu ada yang ada yang tanya kenapa begini, kenapa begitu. Saya rasa saya dah banyak kali dah jelaskan di setiap video saya ataupun tengah live pun. Kenapa pindah, kenapa tak sewa kereta, kenapa tak naik Grab. Saya rasa saya dah jelaskan semua tu. Mungkin mana yang tengok tu orang-orang yang dah lama dah tengok pun macam tu. Kemudian terima kasih yang dah bagi support dengan kita orang. Alhamdulillah Nasha hari ni dah okey dah guys. Dia dah okey. Lepas tu terima kasih ada yang nak sponsor hotel tau untuk kita orang, untuk apa, urusan visa. Tapi tak apalah, terima kasih bang yang dah offer. Tapi untuk itu kita, sebab visa ni dia urus 1 hari je. Visa ni urus 2-3 jam je sebab semua kena online. Tapi masalahnya yang nak pergi urusan sebelum buat online tu banyak, kena pergi sana, kena pergi sini yang macam tu. Kena pergi urusan apa, pergi pejabat sumpah apa semua kan. Jadi dia perlu banyak tempat pergi. Kalau setakat urus visa tu senang je. Dia tinggal pergi immigration, bila dapat kelulusan tinggal tinggal chop je dekat immigration. Okay. Terima kasih juga ada yang beli kalio jering. Kalio jering ada 3-4 bungkus semalam yang beli. Korang yang nak beli boleh WhatsApp saya. Okay, jadi hari ni saya nak hantar Nasha. Dia nak pergi check cancer. Tak tahulah. Urusan perempuan, dia cakap nak check cancer. Dia cakap disebabkan Nasha kan anak dia dah 6 kali bersalin. Jadi nurse tu sarankan dia untuk check lah untuk kesihatan dia. Okay, ikutilah perjalanan family kami hari ni guys. Dan jangan lupa subscribe. Pakai kasut cepat. Semua dah siap guys. Tengok tu, Yusof pakai kasut sendiri. Pakai kasut dek. Hey Yusof, pakai kasut. Terbalik lah. Tak nak tarik pun dah siap. Terbalik pakai lah. Tarik situ. Ni Nasha dan Yara pun dah siap. Tengok Yara sikit yang. Air minum dah letak dah. Air minum. Dia tarik letak air minum. Nanti kedai dah. Tak lah. Tak apa. Hai Yara, tengok sikit Yara. Hai. Ikut mama ke? Yusof naik Yusof. Naik. Okay, jom. Sini ke yang? Tak ada orang. Tak apalah, saya tunggu dekat rumah je dulu. Ada orang lah. Kasut ni. Dia saya tengok kasut lagi. Tengok berapa orang. Sampai dah kat klinik guys. Okay, Pro je. Ni klinik yang lama, yang baru tu dekat depan tu. Yara, bye. Bye papa cakap. Bye papa cakap. Bye. Yara kita tutup nanti. Budak-budak ni nak belikan jajan ke? Pergi kedai keruncit ke apa? Budak-budak dua ni. Bye. Dia tak ada ni. Aiskrim tak boleh tarik, nanti kotor. Makan dekat rumah je. Besok nak beli jajan apa tu? Tarik tak nak kerupuk ke? Marshmallow juga dia ambil. Ni kerupuk ni nak dek? Berapa tadi? Ni 50 sen. Nak ni tak? Es krim tak ada. Nanti comot. Ni kerupuk. Lagi letak situ. Ada ambil apa? Tengok. Ni tak boleh dah. Yang lain. Ni ya. Tok tarik dah letak dulu dah.
Awal-awal dia letak kat situ. Dengan gula-gula dia satu je. Ni si Yusuf dia tengah pilih-pilih lagi tengok. Pandai si Yusuf ni pilih makanan. Dia masukkan balik tengok, tertumpah kat luar. Tarik, jangan ambil adik jangan ambil abang punya. Saya tunggu Nasha dekat sini guys, dekat bawah pokok, jadi senang nanti. Sebab apa? Dia dekat je pada rumah. Nak balik nanti, nak pergi sini lagi kan, rasa macam pada ulang alik baik tunggu sini lah sekali. Tarik dengan Yusuf. Suka udara luar. Tengok si Yusuf ambil 2 punya apa? Coklat abang dia. Tarik, ni siapa? Yusuf ni siapa? Tarik, ni siapa? Yusuf. Dah besar kan anak-anak saya guys. Tengok, Yusuf ni masuk 5, Tarik masuk 6 dah. Oh ya, saya lupa nak bagi tahu mana-mana yang ada owner apa? Owner kereta yang boleh bayar angsuran. Korang nak jual kereta, bayar secara angsuran, boleh call saya lah. Sebab saya perlukan kereta untuk saat ini. Apa-apa je, janji kereta bajet bawah 10,000 lah. Sebab tu je mampu sekarang kita untuk bayar bulan-bulan kan. Tapi kalau di atas 10,000 tu memang untuk sekarang ni, kondisi sekarang ni memang susah lah. Saya pun tengah-tengah cari juga ni. Kalau boleh yang tak ada depo lah. Macam gitu. Untuk siapa-siapa yang ada, boleh WhatsApp saya nombor WhatsApp saya ada je dekat komen tu. Dekat order makanan tu. Korang boleh WhatsApp saya. Kalau dapat Azia lagi bagus lah. Sebab Azia ni dia maintenance dia murah, Protect dia murah. Lepas tu jimat minyak, Proton Priv pun market saya tengok dalam 8,000, 9,000 kan, 7,000 macam itu. Untuk siapa-siapa yang ada, bolehlah WhatsApp saya. Okay, Tuan Nasha dah siap dah. Kita ambil dia dulu. Sebab hari ni agak panas sikit guys, tak boleh lama-lama dekat luar. Okay, Nasha dah siap dah. Yang lalu tepi sini lah, depan kereta. Situlah lalu. Banyak apa? Banyak lalang. Macam mana, okey ke? Everything okey? Cakap. Kenapa mata dia menangis? Tadi bergila-gila nurse pegang. Lah, dia takut orang Lepas tu? Yang ada yang 2 nurse dia nak, yang satu lagi dia tak nak. Tu yang last nak nangis dia. Hey, yang nangis kenapa tu? Okeylah, jom balik. Jom. Kenapa? Tadi kan dah jalan-jalan dah kat luar. Janganlah nangis. Tengok abang relax. Okey je tu. Dah. Sudah. Nanti kita jalan lagi tau. Ya. Dia tak nak balik. Tengok abang dia elok je duduk kan? Dah. Okay guys. Okay, kalau siapa-siapa nak beli, kita ada rendang daging, ada sambal jering, kaldu jering, sambal hijau jering, paru cili api. Dendeng belum ada stok. Siapa-siapa nak order boleh. Nanti pin ke? Pin nombor WhatsApp kan? Boleh order. Sementara kita ada stok ni. Tapi ni pun dah tinggal tak banyak lah. Yang sebelum ni kita dah post dah kan? Dah post semua. So siapa nak order boleh order. Oh ya, untuk skincare Nasha Aura kita masih ada lagi tau. Don't worry, okay. Stok baru je sampai. Alhamdulillah, setelah sekian lamanya menunggu. Okay, sorry tau mana yang tunggu lama yang pre-order tu. Jangan risau, okay. Memang dah sampai. Tinggal kita nak packing lah sebab ramai order Nasha Aura. So kita kena siapkan satu-satu, okay. So tinggal bagi order cepat-cepat sementara ada stok ni, okay. Untuk harga berapa? Untuk harga rendang sebenarnya Malaysia RM20, paru cili api 17 kali yang menu jering ketiga-tiga tu RM19,
Untuk Sabah Sarawak rendang 23, paru cilapi 20. Untuk yang ketiga jering tu 22. 22. So siapa-siapa nak order boleh order. Nanti kita pin nombor WhatsApp tu, okey? Ada yang tanya kenapa kamu tak okey ke video semalam lepas? Muka kamu masam je. Okey lah, saya memang macam tu. Suami saya je lah yang tahu saya tu macam mana. Saya je yang tahu. Saya memang macam tu. Nak saya bagi tahu kat orang. Saya memang macam tu. Memang kadang-kadang saya banyak cakap, kadang-kadang saya diam, kadang-kadang saya pening kepala. kadang-kadang saya demam. Kadang-kadang biasalah perempuan guys. Okey, penutupan lah angkat Yara tu sekali. Okay, terima kasih guys dah nonton video kita. Cakap. Okay, terima kasih. Tarik, duduk. Duduk sini. Terima kasih. Okay, pegang ni. Cakap nanti dengan ke siapa-siapa nak order, boleh WhatsApp papa dengan mama saya tau. Cakap order banyak-banyak tau. Makanan mama papa saya masak sedap-sedap. Tau. Cakap macam tu. Cepat.